Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha, pegawai-pegawai dari sektor pembelajaran dan USTP PPD Kota Star, guru-guru pembentang, rakan pendidik yang dikasihi dan hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak PPD yang telah menjayakan program hari ini, kepada pihak USTP yang turut menyokong dan khususnya kepada guru-guru pembentang yang sudi berkongsi amalan baik. Kehadiran kita hari ini menandakan kesungguhan seluruh warga pendidikan daerah Kota Star untuk memperkukuh mutu pendidikan jasmani dan kesihatan. Tuan-tuan dan puan-puan, program pada hari ini membawa tema yang sangat signifikan, iaitu intervensi segak pembentukan generasi sihat cergas. Tema ini menuntut kita untuk melihat segak bukan sekadar data penilaian kecergasan, tetapi berdasarkan data tersebut, kita boleh mereka satu intervensi menyeluruh bagi melahirkan pelajar yang cerdas mindanya, sihat jasmaninya dan mulia sahsiahnya. Dalam konteks ini, peranan guru amatlah penting. Profesionalisme guru PGPK perlu terus dipertingkat agar isu-isu seperti tahap kecergasan murid yang rendah, sikap kurang minat bersenam dan gaya hidup pasif dapat ditangani. Melalui peningkatan pedagogi yang kreatif, penggunaan teknologi serta amalan perkongsian rakan sejawat, guru dapat menjadikan segak lebih bermakna dan berkesan. Dengan intervensi yang tepat, kita bukan sahaja dapat menilai murid tetapi membantu mereka mengamalkan gaya hidup aktif yang boleh diteruskan sepanjang hayat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekolah merupakan platform paling penting dalam mendidik masyarakat tentang kepentingan kesihatan. Murid yang dididik dengan ilmu pemakanan yang seimbang, kepentingan senaman dan penjagaan kesihatan mental akan menjadi ejen perubahan dalam keluarga dan komuniti. Hal ini sangat kritikal kerana statistik semasa amat membimbangkan. Berdasarkan tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi pada tahun 2023, hampir 2.3 juta orang dewasa di Malaysia mengidap penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Angka ini cukup memberi isyarat bahawa intervensi melalui pendidikan kesihatan di sekolah adalah langkah awal yang sangat penting. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, falsafah pendidikan kebangsaan mengimpikan insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Selaras dengan aspirasi Malaysia Madani, pembentukan generasi yang sihat cergas adalah asas untuk melahirkan warga negara yang berdaya tahan, produktif dan berakhlak mulia. Gaya hidup sihat bukan amalan bermusim tetapi perlu menjadi budaya sepanjang hayat. Jika sekolah berjaya menanam nilai ini, maka kita akan melahirkan generasi madani yang kuat fizikalnya, cerdas mindanya dan luhur akhlaknya. Akhir kata, marilah kita menjadikan program perkongsian amalan baik ini sebagai titik tolak untuk memperkukuh profesionalisme guru, memperkemas intervensi segak dan membina generasi sihat cergas. Sekali lagi, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada pihak PPD, USTP dan para guru pembentang atas usaha murni ini. Semoga usaha kita diberkati dan memberi manfaat besar kepada seluruh anak didik kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha tuan-puan pengetua dan guru besar, barisan guru pendidikan jasmani, para peserta program serta hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari yang penuh bermakna ini dalam program amalan baik intervensi segak. Hadirin sekalian, ujian segak bukan sekadar satu pentaksiran kecergasan fizikal, malah ia adalah instrumen penting untuk melahirkan generasi pelajar yang sihat, aktif, cergas minda serta memiliki keseimbangan emosi dan sahsiah. Dalam menghadapi cabaran pendidikan abad ke-21, kecergasan fizikal adalah asas yang menyokong pembelajaran murid agar mereka mampu berkembang secara menyeluruh. Program seperti ini amat bermakna kerana satu, ia membuka ruang kepada guru-guru untuk berkongsi idea, pengalaman dan amalan terbaik. Kedua, ia memastikan pelaksanaan segak
dapat dijalankan dengan lebih sistematik, telus dan berkesan. Dan yang ketiganya, ia memberi keyakinan bahawa setiap murid mendapat peluang yang adil untuk diukur tahap kecergasan mereka. Saya ingin merakamkan penghargaan kepada semua warga sekolah, para jurulatih, guru pendidikan jasmani serta pihak urustia iaitu SMK Tengku Laksamana yang telah bekerja keras menjayakan program ini. Usaha tuan-tuan dan puan-puan adalah bukti komitmen kita bersama dalam melahirkan murid yang sihat jasmani dan rohani. Ingatlah, pepatah Arab ada menyebut akal yang sihat datangnya daripada tubuh yang sihat. Maka melalui pelaksanaan segak yang konsisten, kita bukan sahaja menilai kecergasan murid, malah kita sedang mendidik mereka tentang nilai disiplin, daya tahan dan semangat juang yang akan membentuk jati diri. Akhir kata, saya menyeru agar kita semua terus menyokong usaha Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memperkasa pendidikan fizikal dan kesihatan. Semoga program amalan baik intervensi segak ini menjadi contoh amalan terbaik yang boleh dikembangkan di seluruh daerah Kota Star dan seterusnya menjadi inspirasi kepada daerah-daerah lain. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kumar Afizat bin Kushuib, mewakili panitia PJBK SMK Tengku Laksamana dan merupakan ketua panitia PJBK SMK Tengku Laksamana pada tahun 2025. Di sini saya ingin membentangkan satu amalan intervensi ujian segak yang bertajuk Kad Laksamana Warrior. Tajuk Kad Laksamana Warrior ni kami pilih hasil daripada pembincangan antara ahli panitia. Okey, menurut Chas, Corbin dan Ruth Lindsay, kecergasan merupakan keupayaan sistem badan untuk bekerja dengan cekap dan berkesan bagi menjalankan aktiviti seharian serta menghadapi keadaan kecemasan secara optimum. Di sini bermaksud Chas, Corbin dan Ruth Lindsay ni berkata orang yang cergas ni dia boleh buat aktiviti daripada satu aktiviti ke satu aktiviti. Maksudnya lepas dia buat aktiviti A, dia masih ada lagi tenaga untuk buat aktiviti yang seterusnya. Itu maksud kecergasan. Okey, objektif Kad Laksamana Warrior diwujudkan. Yang pertama, meningkatkan tahap kecergasan murid melalui aktiviti berstruktur dan bersistematik. Sebab Kad Laksamana Warrior ni bila kita laksanakan, kita ada cikgu yang memantau. Okey, yang kedua, menjadikan senaman harian lebih menyeronokkan melalui sistem Kad Laksamana Warrior. Sebenarnya murid-murid kita, pelajar kita sering buat aktiviti main bola keranjang, main bola baling, berlari. Cuma aktiviti yang mereka buat tu kadang-kadang tak menyeronokkan, menyebabkan mereka buat sekali dan kali kedua, kali ketiga mereka rasa macam tak mau buat dah. Okey. Isu data segak tahun 2024 menunjukkan terdapat murid berada pada kategori BMI normal, namun tahap kecergasan keseluruhan mereka tidak memuaskan, iaitu berada di kurang cergas. Yang kedua, murid yang kurang cergas berisiko mengalami keletihan, kurang tumpuan dalam pembelajaran serta tidak mampu mencapai prestasi optimum dalam melakukan aktiviti kurikulum dan sukan. Maksudnya bila mereka buat aktiviti kurikulum ni, mereka rasa mereka buat endah tak endah saja sebab mereka kurang cergas. Okey, seterusnya cabaran. Motivasi dan minat murid untuk melakukan aktiviti fizikal adalah rendah. Kedua, murid gagal mengekalkan konsistensi dan komitmen dalam melakukan aktiviti fizikal. Sebab di situ kita dapat lihat murid ni dia tak berminat dah buat suatu aktiviti, sebab aktiviti yang mereka buat ni bagi mereka kurang menyeronokkan. Sebab tu mereka tak boleh nak konsisten dan bagi komitmen kalau kita panggil mereka buat satu aktiviti. Okey, ini adalah idea dan pelaksanaan amalan baik intimasi yang kami buat tu, Kad Laksamana Warrior. Okey, kita boleh tengok gambar rajah tu. Kami
cipta 8 kad kecergasan. Lepas tu kami bahagi pada 2 komponen. Komponen pertama, 4 kad aktiviti kecergasan berdasarkan senaman tabata, seperti lutut tinggi, mountain climbing, kick butt, dan satu lagi lompat bintang. Okey, dan seterusnya yang kedua, 4 kad aktiviti fizikal yang menyeronokkan yang telah diubah suai. Contoh macam memasukkan bulu tangkis ke dalam bakul, main jengkek-jengkek, lepas tu dribble menggunakan bola keranjang. Okey, tempoh masa yang kami buat ni adalah pada bulan Julai hingga Ogos tahun 2024 dan dilakukan sebanyak 2 kali seminggu. Okey, kumpulan yang menang kami akan bagi ganjaran sebagai salah satu cara untuk menarik minat ataupun nak bagi mereka konsisten dalam kami punya program ni. Okey, kalau kita tengok cara pelaksanaan dia mudah saja, dan kita boleh tengok dekat sini kita ada tim A dan tim B. Untuk Laksamana Warrior ni, kad Laksamana Warrior ni kami bahagi pada 2 kumpulan, kumpulan A dan kumpulan B. So permainan ni senang je. Setiap kumpulan mereka kena berbincang siapa dulu yang nak jadi peserta pertama sampai peserta kelima. So bila kami bunyi whistle, setiap peserta tu dia kena lari pergi ke kawasan untuk pilihan kad tu. Bila sampai kat pilihan kad tu, mereka akan cabut kad tu. Mereka tengok kalau mereka dapat tabata, kalau mereka rasa mereka tak mau buat, mereka boleh pilih lagi kad yang kedua. Sampai mereka rasa mereka boleh buat, so mereka buat aktiviti. Lepas tu mereka lari ke kawasan aktiviti tu, mereka akan buat aktiviti. Cuma dekat sini kita nak uji mereka. Sebab apa kita bagi pilihan kad tu, mereka boleh pilih. Sebab bila mereka pilih terlalu lama, dia akan ambil masa yang lama. Bila ambil masa yang lama, nanti peserta kedua, peserta ketiga, peserta empat, peserta kelima akan ambil masa yang lama untuk buat aktiviti seterusnya. Dan mereka mungkin akan menjawab kekalahan. So bila mereka kalah, mereka tak dapatlah ganjaran yang kita nak bagi kat mereka tadi tu. Sebab kita nak bagi dia, mereka rasa seronok untuk buat aktiviti ni. Okey, dekat sini ada jarak dia 10 meter, 20 meter. Lepas siap je, mereka akan pergi tekan buzzer dekat tamat tu. Bila tekan je buzzer, baru peserta kedua pula akan pergi. Begitulah seterusnya sampailah habis kelima-lima peserta tu, baru kita akan cari siapa yang menang. Okey. Okey, data murid dan data kajian. Sampel kajian terdiri daripada 10 subjek, lelaki 4 orang, perempuan 2 orang, daripada murid tingkatan 2 tahun 2024. Berdasarkan data ujian segak penggal 1 tahun 2024, terdapat ramai murid mempunyai berat badan yang normal tetapi kurang cergas, iaitu grade D dengan markah 8 hingga 11 markah saja. Okey, kalau kita tengok dekat subjek 1 tu, tengok cuma dapat 8 markah saja, dan sampailah ke subjek 10 tu 9 markah saja yang paling tinggi. Okey, keberkesanan ataupun impak. Ini ada perbandingan pencapaian skor kecergasan segak 1 dan segak 2. Kalau di sini kita boleh tengok dapatan subjek 1 tadi tu, yang awal pada segak 1 tu dia cuma dapat 8 markah saja. Bila lepas buat kad Laksamana Warrior ni, kita nampak ada peningkatan 2 markah, dia boleh skor 10 markah. Sama juga kita tengok subjek 2, subjek 3 sampai subjek 10, semua kita nampak ada trend peningkatan dekat skor markah untuk segak 2 mereka. Okey, kesimpulan intervensi yang dilaksanakan ini bagi kami berjaya menarik minat murid untuk kekal melakukan aktiviti fizikal, sebab sepanjang kami buat intervensi ini, murid datang tepat waktu apa yang kami cadang tu, mereka main. So, maksudnya di sini kami dapat rasa mereka berminat, dan seterusnya berjaya meningkatkan tahap kecergasan di dalam ujian segak penggal kedua tahun 2024. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Adib bin Abdul Rahim, Ketua Panitia SMK, Ketua Panitia PJPK SMK Kubang Rotan Alostar Kedah. Pada hari ini saya akan membentangkan amalan baik intervensi segak yang bertajuk Obese to Fit from Challenge to Champion. SMK Kubang Rotan terdiri daripada 59 orang guru dan 582 orang murid, dan pada tahun ini SMK Kubang Rotan telah mengadakan intervensi strategik memperkasa pelibatan murid berlebihan berat badan dan obes dalam pertandingan peringkat daerah.
pada 20 hari bulan 8 2025, SMK Kubang Rotan telah mengadakan satu pertandingan yang diberi nama Kubro Merdeka Fun Run, iaitu pertandingan larian Fun Run 5 km, di mana peserta yang terlibat adalah peserta yang terdiri daripada pelajar yang berlebihan berat badan dan juga obes. Kita juga menjemput sebanyak 5 buah sekolah yang berdekatan untuk menghantar peserta, 5 orang pelajar lelaki, 5 orang pelajar perempuan yang juga turut obes dan juga berlebihan berat badan untuk menyertai pertandingan tersebut. Dengan adanya pertandingan seperti ini, kita memberi peluang kepada pelajar berlebihan berat badan untuk menyertai dan mewakili sekolah dalam aktiviti sukan, di mana sebelum ini mereka tidak dapat peluang untuk mewakili sekolah dalam acara sukan. Dengan adanya program ini juga, secara tidak langsung kita meningkatkan moral, meningkatkan keyakinan mereka untuk terus datang latihan selama lebih kurang 3 bulan. SMK Kubang Rotan telah menjalankan latihan untuk pertandingan ini selama 3 bulan, dan impak yang kita dapat lihat adalah ketara. Yang pertama, impak yang kita dapat lihat adalah daripada segi BMI pelajar, di mana berat badan pelajar mulai turun dengan adanya aktiviti yang dijalankan secara konsisten, latihan setiap hari, setiap petang. Yang keduanya, kita juga dapat meningkatkan daya tahan kardiovaskular peserta. Ini dapat dilihatlah dalam acara ujian naik turun bangku. Objektif, mengenal pasti tahap kemampuan fizikal murid berlebihan berat badan dan obes dalam pertandingan peringkat daerah. Kita juga meningkatkan pelibatan aktif murid berlebihan berat badan dan obes dalam pertandingan sebagai satu usaha untuk membina keyakinan diri dan juga gaya hidup sihat pelajar. Kita juga menilai tahap sokongan guru, rakan sebaya, ibu bapa, pihak sekolah terhadap pelibatan murid dalam pertandingan daerah, dan sokongan yang kita terima adalah sangat baik, di mana setiap sekolah yang kita jemput dapat menghantar peserta, dan banyak juga sekolah yang ingin menyertai pertandingan ini pada masa akan datang. Kaedah Design Thinking 5W1H Watt pelibatan murid berlebihan berat badan dan obes di peringkat daerah, where di mana program dijalankan di SMK Kubang Rotan. Why? Disebabkan pelajar obes dan juga berlebihan berat badan ni sukar untuk bersaing secara adil dengan murid berbadan normal. How? Kita mengadakan pelibatan menjemput lebih 5 buah sekolah, dan program ini juga telah diiktirafkan sebagai peringkat daerah. When? Kita mengadakan program Fun Run peringkat daerah, iaitu larian sejauh 5 km. Who? Yang terlibat adalah murid berlebihan berat badan dan juga murid obes. Kita juga menjemput murid obes, murid berlebihan berat badan daripada sekolah-sekolah yang lain untuk menyertai pertandingan. Berikut adalah analisis BMI SMK Kubang Rotan. Susut berat badan adalah sebanyak 9.7% dan normal 59.08%, iaitu yang tertinggi, dan berlebihan berat badan berlebihan 15.17%, obes 14.64%, dan yang tidak dapat melaksanakan ujian adalah sebanyak 1.41%. Jadi jumlah berat badan berlebihan dan obes adalah 0.3% bagi sekolah SMK Kubang Rotan. Impak pelaksanaan terhadap murid pertamanya adalah amalan gaya hidup sihat berterusan, sebab sampai sekarang pelajar masih lagi menjalankan latihan pada setiap petang. Kurang risiko penyakit berkaitan obesiti terhadap pelajar, dan kita juga melahirkan murid yang lebih berdaya saing, murid lebih berkeyakinan. Impak pelaksanaan terhadap sekolah, sekarang sekolah dikenali sebagai model intervensi kesihatan. Kita meningkatkan pencapaian kurikulum dan juga pelibatan murid dalam aktiviti sukan. Impak terhadap ibu bapa dan komuniti, pelibatan komuniti dalam program kesihatan sekolah berterusan membentuk satu ekosistem komuniti yang lebih sihat. Dan secara keseluruhannya, kita dapat lihat lebih ramai murid berlebihan berat badan dan obes terlibat aktif dalam aktiviti sekolah dan juga daerah. Berikut adalah beberapa gambar pelajar SMK Kubang Rotan yang berjaya
mendapat tempat dalam kejohanan tersebut. Berikut adalah banner yang kita wawarkan kepada sekolah-sekolah jemputan dan kita wawarkan juga ke peringkat daerah, di mana kita mengadakan Kubrum Merdeka Run 2025 pada 20 Ogos 2025 bertempat di SMK Kubang Rotan. Secara kesimpulan, intervensi Fun Run ini berjaya mencapai matlamat utama, iaitu memberi kesedaran, meningkatkan tahap daya tahan kardiovaskular pelajar serta memberi keyakinan kepada pelajar obes untuk menyertai acara. Program ini berpotensi menjadi model intervensi peringkat negeri. Satu program inklusif dan menyeronokkan, konsep Fun Run memberi peluang kepada pelajar obes untuk bersenam dalam suasana yang santai dan tidak menekan, menjadikan aktiviti ini lebih mudah diterima, dan kita mengadakan latihan pada setiap petang dengan cara ansur maju. Jadi pelajar tu dia tak terasa beban dan dapat mengikuti dengan baik tanpa berlakunya sebarang kecederaan. Program berterusan dan berkala, kami mengadakan aktiviti seperti fun walk secara berkala bagi memastikan pelajar mengekalkan momentum mereka. Kita juga melibat urus bersama ibu bapa, mengadakan bengkel gaya hidup sihat, melibatkan ibu bapa supaya intervensi disokong dari rumah, dari aspek pemakanan dan juga gaya hidup. Dan kita harap lebih banyak penyertaan sekolah pada masa akan datang dan juga lebih ramai murid berat badan berlebihan dan obes mengambil bahagian dalam pertandingan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Rozahian binti Mas Salihuddin, guru pendidikan jasmani dan kesihatan daripada Sekolah SMK Tunku Abdul Malik, Alor-Star Kedah. Hari ini kita akan membincangkan amalan baik intervensi segak yang bertajuk transformasi melalui segak menangani obesiti secara aktif. Program segak di sekolah ini mengekalkan struktur ujian yang merangkumi BMI, daya tahan kardiovaskular, kekuatan otot dan flexibility. Melibatkan 681 murid, iaitu 352 perempuan dan 329 lelaki, dan 25 kelas pendidikan jasmani dan kesihatan di sekolah. Objektifnya dapat meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan kecergasan fizikal dan kesihatan dan membantu murid yang mempunyai masalah berat badan berlebihan atau obesiti. Ia juga memberi bimbingan kepada guru dalam merancang aktiviti intervensi yang efektif. Isu yang sekolah kami lalui ialah murid kurang kesedaran tentang masalah obesiti dan kecergasan fizikal. Dan cabaran utama yang dihadapi di sekolah untuk mengekang masalah obesiti dan kecergasan fizikal adalah gaya hidup sedentari dalam kalangan murid. Mereka lebih cenderung menghabiskan masa dengan gadget dan permainan video berbanding melakukan aktiviti fizikal di rumah. Keadaan ini menyumbang kepada peningkatan obesiti serta menjejaskan tahap kecergasan keseluruhan murid. Berikut adalah data murid dan data kajian daripada murid sampel tingkatan 4, iaitu 5 pelajar lelaki dan 5 pelajar perempuan. Pelaksanaan program intervensi yang berfokus perlu dilaksanakan bagi mencapai tahap kecergasan fizikal bagi murid yang berat badan berlebihan dan obesiti. Justru itu, sekolah telah melaksanakan latihan kecergasan fizikal semasa PDPC, iaitu aktiviti yang bertajuk Epic Battle. Epic Battle ini ialah komponen capacity aerobik, jangka masanya adalah 3 set dan pelaksanaannya seminggu 2 kali semasa PDPC selama tempoh 3 bulan. Berikut adalah prosedur tata cara. Yang pertama, 1 kumpulan 6 orang murid. Undian akan dibuat. Alatan yang digunakan ialah 9 buah gelung dan rotan dan 6 marker. Setiap kumpulan memilih 2 warna marker yang berbeza. Gelung rotan disusun 3 sebaris dengan sama menegak dan melintang. Jarak di antara tempat permulaan dengan gelung rotan adalah 20 meter. Pelari pertama akan berlari ke arah gelung dan meletakkan marker ke dalam gelung. Pelari pertama akan berpatah balik. Seterusnya, pelari kedua akan berlari ke arah gelung dan meletakkan marker ke dalam gelung yang sesuai supaya menjadi satu garis lurus. Ulang aktiviti untuk pelari ketiga.
Murid yang berjaya meletakkan 3 tanda mereka berturut-turut sama ada mendatar, menegak ataupun menyerong dikira pemenang. Akhirnya, permainan diteruskan sehingga set ketiga. Kumpulan yang memenangi 2 set permainan dikira sebagai pemenang. Mari kita saksikan video pelaksanaan yang telah dibuat. Okey, baiklah. Hasil dapatan daripada aktiviti yang telah dilaksanakan didapati pelajar sangat gembira dan sangat seronok melakukan aktiviti ini walaupun mereka masih obesiti dan berat badan yang berlebihan. Keberkesanannya, berdasarkan skor Segak 2 daripada 10 orang murid, sasaran terdapat 4 pelajar yang meningkat 40%, menunjukkan peningkatan signifikan yang positif dan membuktikan objektif tercapai. Impaknya, intervensi yang berkesan boleh membantu murid menurunkan berat badan secara sihat dan memberi kesan positif terhadap perkembangan emosi dan sosial mereka, sekaligus dapat meningkatkan prestasi kendiri dalam bidang akademik dan co-curriculum. Berikut adalah keberkesanannya. Saya sentuh dua pelajar yang telah meningkat, iaitu Muhammad Zulfarhan, iaitu berat badannya telah menurun daripada 73 kg kepada 71, walaupun status BMI dia masih sama, berat badan berlebihan, tetapi status kecergasan telah berubah daripada kurang cergas menjadi cergas. Bersama juga dengan Muhammad Iqbal, berat badan telah berkurang dan status kecergasan telah berubah daripada kurang menjadi cergas. Berikut adalah sampel pelajar perempuan, Nurul Syifa. Walaupun berat badannya hanya berkurang sebanyak 1 kg, namun status kecergasan telah meningkat daripada cergas menjadi kecergasan tinggi. Ini amat memberangsangkan. Dan akhir sekali, Nur Alia Batrisha, beliau juga mengalami penyusutan berat badan sebanyak 3 kg. Okey, dan status BMI tetap sama, namun status kecergasan adalah cergas. Kesimpulannya, program intervensi yang berjaya dilaksanakan dengan objektif yang diingini telah tercapai. Tindak balas daripada murid menunjukkan perubahan positif dan hasil yang diperolehi membuktikan keberkesanan program yang dilaksanakan. Pemantauan secara berterusan dan maklum balas murid membantu menambah baik pelaksanaan intervensi dari semasa ke semasa. Walau bagaimanapun, ruang penambahbaikan dari segi pelaksanaan masa, penglibatan murid berstatus kurang cergas dan sokongan pihak atasan mampu memastikan kejayaan yang lebih mapan pada masa hadapan. Sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Hidayatul Ikhwan bin Zulkifli, Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Langgar. Pada hari ini saya akan berkongsi berkaitan amalan baik intervensi SEGAK yang telah kami laksanakan. Baik, sedikit pengenalan berkaitan dengan bilangan murid pada tahun 2024 ialah seramai 534 orang. Majoriti BMI murid tergolong dalam kategori berat badan normal, iaitu sebanyak 58.8%. Hanya 13.86% dalam kategori obesiti, manakala 11.99% adalah berat badan berlebihan. Objektif yang telah kami kenal pasti dalam intervensi SEGAK pada tahun 2024, yang pertama, meningkatkan tahap kecergasan fizikal murid supaya berada sekurangnya pada tahap cergas. Kedua, membentuk kesedaran tentang kepentingan aktiviti fizikal dalam kehidupan seharian. Seterusnya,
kita beralih kepada isu yang dapat kami kenal pasti. Berdasarkan data Penggal 1 Segak 2024, terdapat 24.8% murid dalam kategori kurang cergas dan 1.56% murid yang tidak cergas. Isu ini penting kerana tahap kecergasan murid mempengaruhi kesihatan, pembelajaran, keyakinan diri dan penyertaan aktif dalam aktiviti sekolah. Seterusnya, antara cabaran yang kami telah hadapi, pertama, kurangnya kesedaran murid tentang kepentingan aktiviti fizikal. Kedua, komitmen guru terhadap tugasan akademik lain juga menyukarkan pelaksanaan program kecergasan secara menyeluruh. Baiklah, kita beralih kepada data murid dan data kajian. Sampel terlibat adalah 33 orang murid tingkatan 5 dalam kategori kurang cergas dan tidak cergas, iaitu terdiri daripada 16 murid lelaki dan 17 murid perempuan. Kita dapat lihat di sini jadual 1 ialah data ujian Segak Penggal Pertama 2024. Kita dapat lihat murid lelaki yang kurang cergas ialah seramai 15 orang, manakala murid lelaki yang tidak cergas seramai seorang. Bagi murid perempuan pula, murid yang kurang cergas ialah seramai 16 orang dan murid yang tidak cergas ialah seorang. Ini membawa kepada jumlah keseluruhan seramai 33 orang. Jadi di sini adalah fokus pelajar dan murid yang kami akan laksanakan intervensi, seramai 33 orang murid. Seterusnya, idea dan pelaksanaan amalan baik intervensi. Saya perincikan amalan baik dan intervensi ini berdasarkan isu yang pertama, isu murid kurang cergas. Antara intervensi yang telah kami laksanakan, pertama, beri swab laluan saujana. Alhamdulillah, kami di Sekolah Menengah Kebangsaan Langgar mempunyai kawasan lapang yang agak luas. Jadi kami telah mengambil inisiatif untuk mewujudkan satu laluan saujana. Dan laluan ini diguna pakai untuk aktiviti beri swab. Untuk makluman, aktiviti ini dilaksanakan pada 15 ke 20 minit waktu mula PJPK. Yang kedua, satu murid, satu minit. Okey, untuk aktiviti intervensi ini, selepas sahaja selesai aktiviti beri swab, murid dikehendaki untuk berkumpul dan melaksanakan aktiviti tekan tubi dan juga stretching. Kami percaya pendedahan kepada situasi sebenar kepada murid terhadap ujian Segak mampu meningkatkan lagi pencapaian murid. Untuk makluman juga, dua aktiviti ini kami mendapat bantuan daripada guru jadual waktu dan diluluskan oleh Tuan Pengetua sendiri untuk menyusun atur jadual pendidikan jasmani pelajar-pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Langgar. Sebagai contohnya, pada hari Ahad, pelajar tingkatan 5 yang akan ada waktu PJ. Jadi, hal ini sebenarnya memudahkan kami, guru-guru PJ, untuk mengumpul pelajar dan melaksanakan intervensi. Untuk garis masa untuk aktiviti intervensi ini, kami laksanakan sebaik sahaja selesai aktiviti ujian Segak Penggal Pertama. Garis masanya mengambil pada Julai sehingga September. Seterusnya, untuk isu yang kedua, murid kurang kesedaran akan kepentingan aktiviti fizikal. Kami mendapati pelajar-pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Langgar rata-ratanya kecenderungan lebih kepada visualisasi. Bermaksud, pelajar-pelajar kami memerlukan pendedahan dan maklumat yang lebih berkaitan dengan pemarkahan. Jadi, kami mengambil inisiatif untuk mewujudkan infografik pemarkahan ujian fizikal yang mana kami meletakkan poster di setiap stesen pada ujian Segak Penggal kedua. Jadi, pelajar kami lebih
aware ataupun lebih sedar dan ditambah dengan lebih bermotivasi untuk melaksanakan dan meningkatkan tahap pencapaian mereka. Seterusnya, keberkesanan dan impak. Objektif meningkatkan tahap kecergasan murid tercapai kerana sebahagian besar murid menunjukkan peningkatan markah segak selepas intervensi dijalankan. Intervensi segak memberi impak positif kepada kemanjadian murid kerana membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, menambah baik fokus dalam pembelajaran, meningkatkan keyakinan diri serta membentuk kesedaran terhadap amalan gaya hidup sihat. Di sini kita dapat lihat pada jadual 2 iaitu data ujian segak kedua 2024, kita dapati jumlah keseluruhan pelajar daripada 33 menurun kepada angka 6. Okey, yang mana memberikan satu impak yang positif dan lebih membanggakan, kami mencapai angka sifar, angka kosong bagi kategori murid yang tidak cergas. Kesimpulannya, intervensi yang dilaksanakan berjaya meningkatkan kecergasan dan juga kesedaran murid tentang kepentingan aktiviti fizikal. Untuk cadangan selanjutnya, kami ingin meluaskan pelaksanaan kepada murid tingkatan lain iaitu tingkatan 4, 3, 2 dan 1 dengan berjadual dan lebih berstruktur supaya tahap pencapaian keseluruhan murid dapat ditingkatkan, seterusnya membantu menaikkan grade pencapaian sekolah dalam ujian segak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Muhammad Ikom bin Omar, merupakan Ketua Panitia PJPK Kolej Sultan Hamid 2025. Untuk intervensi segak pada kali ini, saya akan memfokuskan kepada jangkauan menunjuk. Objektif utama adalah untuk memastikan sekurang-kurangnya 10 orang daripada setiap tingkatan mendapat markah penuh 5 markah untuk aktiviti jangkauan menunjuk. Isu yang terjadi adalah kebanyakan pelajar tidak dapat melakukan jangkauan menunjuk dengan baik dan menyebabkan mereka gagal mendapatkan markah penuh untuk aktiviti ini. Pelajar gagal mendapatkan keputusan A bagi ujian segak adalah berpunca daripada tidak mendapat markah penuh bagi jangkauan menunjuk. Cabaran yang dihadapi adalah kita perlu fokus lebih teliti kepada setiap pelajar untuk meningkatkan tahap keanjalan bagi mengelakkan daripada mengalami kecederaan yang serius. Data ujian segak 2024 bulan Mac menunjukkan pelajar-pelajar yang mendapat 5 markah penuh hanyalah 17 orang daripada 845 orang pelajar Kolej Sultan Hamid. Idea dan pelaksanaan yang dicadangkan adalah saya melakukan 5 minutes flexibility routine, iaitu kita menggabungkan 4 aktiviti stretching, iaitu yang pertama adalah hamstring stretch, yang kedua adalah butterfly stretch, yang ketiga adalah lunge stretch dan yang keempat adalah saddle stretch. Kita melakukan selama 20 second untuk setiap aktiviti sebanyak 3 set. Subjek yang dipilih merupakan pelajar-pelajar yang mendapat markah 4 dan juga mendapat markah B untuk keputusan ujian segak. Mereka juga merupakan pemain rugby Kolej Sultan Hamid. Masa pelaksanaan adalah selama 8 minggu untuk hari Ahad hingga Khamis. Selain itu, sebelum waktu pendidikan jasmani dan kesihatan selama 2 kali seminggu. Selain itu adalah sebelum melakukan latihan rugby Ahad hingga Khamis. Cara perlakuan adalah secara berpasangan. Seorang akan melakukan regangan dan pasangan akan membantu untuk memberi tekanan di samping meningkatkan tahap keanjalan otot. Okey, seterusnya adalah tujuan memberi regangan adalah untuk mengatasi masalah otot apabila kita melakukan regangan, terutamanya di bahagian core body dan juga di bahagian lower body. Apabila melakukan secara berpasangan, kita dapat mengatasi had regangan otot yang dilakukan secara individu. Sini adalah keputusan yang ditunjukkan.
impak adalah peningkatan markah jangka meluncur daripada 4 kepada 5 markah untuk kedua-dua subjek, dan yang kedua adalah kita dapat mengelakkan daripada berlakunya kecederaan yang serius kepada kedua-dua pelajar tersebut. Di sini kita dapat menunjukkan ukuran yang dilakukan. Untuk subjek pertama kita mendapat untuk pre-test ujian segak, untuk Haris kita dapat 35 dan post-test kita mendapat 44 cm. Untuk Jazmi pula, untuk pre-test kita hanya mendapatkan sebanyak 34 cm saja, dan untuk post-test kita mendapat sebanyak 44 cm. Peningkatan daripada 4 kepada 5 markah. Kesimpulan yang kita dapat berdasarkan aktiviti ini adalah dia sangat sesuai dilakukan di sekolah melibatkan semua pelajar. Boleh dilakukan di awal waktu pendidikan jasmani dan kesihatan. Kita juga boleh mempelbagaikan aktiviti seperti yoga, tai chi dan juga lain-lain lagi. Sekian saja intervensi segak daripada saya, Cikgu Muhammad Ikam bin Omar daripada Kolej Sultan Hamid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Hamada Iskandar daripada Simpang Kuala akan membentangkan intervensi yang sudah saya laksanakan di sekolah, iaitu keberkesanan 2 jenis latihan jangka pendek. Baik, ini adalah objektif saya. Ia terdapat 3. Mengurangkan masalah lebihan berat badan dan obesiti, sudah tentu. Menilai keberkesanan terhadap 2 jenis latihan yang berbeza dalam menurunkan berat badan dalam jangka masa pendek. Yang ketiga, menilai perbezaan antara 2 jenis latihan terhadap penurunan berat badan. Okey, baik. Isunya di sini, murid tidak mengamalkan pemakanan yang baik, tidak mengamalkan gaya hidup sihat seperti bersenam, bermain bola dan lain-lain. Yang ketiga, hanya hanya berharapkan kepada subjek PJK saja yang mereka akan bersukan. Dan yang keempat, banyak meluangkan masa bersama gadget. Baik, cabaran yang saya hadapi adalah murid tidak hadir dalam sesi latihan di luar PDPC. Kemudian tidak ada kenderaan untuk datang latihan apabila kita ada session. Kemudian tidak ada motivasi diri. Dan seterusnya, terlalu ramai murid yang bermasalah berat badan dan obesiti yang berlaku di sekolah saya. Baik. Seterusnya kita akan pergi kepada data. Ini adalah data pada tahun 2024 segak penggal yang pertama. Rata-rata kita tengok di sini. Okey, jumlah obesiti dan lebihan berat badan yang melebihi 100 orang. Okey. Itu jumlah yang besar bagi saya, dan saya pun sorting untuk tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 4. Itu pun sudah ramai 98 orang, dan rata-rata adalah golongan lelaki. Okey, golongan obes dan juga lebih berat badan ini golongan lelaki, melebihi 10 orang. Okey. Baik. Seterusnya kita pergi kepada latihan yang saya akan jalankan. Kita akan bahagi kepada 2 kumpulan, iaitu latihan larian perlahan jarak jauh ataupun singkatan dia LSD. Kemudian latihan lompat tali. Baik. Berikut adalah data murid yang saya sudah ambil. Saya pecahkan kepada 2 kumpulan. Kumpulan yang pertama iaitu kumpulan lompat tali, dan kumpulan yang kedua kumpulan LSD. Baik, kita lihat pada data ini, semua grade di kalangan saya punya sampel adalah D, E, dan yang kita akan buat di sini adalah ujian untuk menurunkan berat badan mereka kepada grade yang lebih baik. Okey. Baik, ini adalah latihan yang saya sudah susun ataupun saya memberi kepada mereka. Saya menjalankan aktiviti ini adalah selama 2 minggu saja. Minggu pertama, kedua, dan yang ketiga adalah fasa-fasa yang murid yang tidak dapat menjalankan pada session yang kita tetapkanlah. Okey, baik. Ini kumpulan kedua, itu pertama. Untuk yang kedua, kita bagi latihan lompat tali pun sama, kita akan bagi masa 2 minggu untuk latihan, dan kedua-dua latihan ini kita sudah minta kebenaran waris lah untuk melakukan semua aktiviti ini. Okey, kita tidak menjalankan aktiviti ini setiap 7 hari seminggu, tak, kita jalankan 4 hari saja. Okey, tidak, supaya mereka ini dapat menjalankan aktiviti ini dengan cergas lah.
Dimandangkan mereka ini bukan daripada kalangan yang atlet dan aktif. Baik, kita tengok kepada keberkesanan dia pula. Ini adalah keputusan selepas saya menjalankan dua latihan itu, iaitu LSD dan juga lompat tali. Untuk kumpulan lompat tali dan juga kumpulan LSD, kedua-duanya berjaya. Saya kira berjayalah menurunkan berat badan. Tapi kita nak tengok di sini adalah yang mana satu latihan yang sangat berkesan, yang cepat turunkan berat badan dalam masa 2 minggu. Okey, untuk kumpulan lompat tali, kita boleh lihat di sini. Okey, grade. Kemudian berubah grade. Grade mungkin satu tangga saja, E ke C, E ke D, C ke B dan sebagainya. Tapi kita tengok pada berat badan yang awal dan juga yang akhir, bagi lompat tali banyak jugalah yang akan turun berbanding kumpulan LSD lah. Kerana kumpulan lompat tali menggunakan alat ataupun equipment untuk melaksanakan latihan yang saya susun sebentar tadi. Baik. Keberkesanan yang pertama, mengurangkan masalah lebih berat badan. Kita merujuk pada rujuk semula pada objektif yang saya paparkan tadi. Ya, mengurangkan masalah lebihan berat badan. Ya. Kemudian menilai keberkesanan terhadap dua jenis latihan berbeza dalam menurunkan berat badan dalam jangka masa yang pendek. Kemudian yang terakhir, menilai perbezaan antara dua jenis latihan terhadap penurunan berat badan. Okey, untuk impak kedua-dua latihan ini, murid berpuas hati apabila mendapat menurunkan berat badan mereka. Kerana mereka ini kurang motivasi di sekolah, tidak ada dorongan, tidak ada sokongan moral daripada mana-mana pihak, maupun ibu bapa mereka. Kemudian beberapa murid masih teruskan dengan aktiviti yang saya tetapkan kemudian, dan saya mencadangkan aktiviti yang luar pada PDPC lah, ataupun mereka boleh buat di rumah. Kemudian murid bermotivasi tinggi untuk menurunkan berat badan secara berterusan hingga mendapat BMI yang normal. Ini adalah gambar aktiviti yang saya jalankan. Kedua-dua ada gambar skipping ataupun lompat tali dan juga larian jarak jauh lah. Okey. Dan ada yang ukur berat pada sebelum saya menjalankan latihan lompat tali dan juga LSD. Baik, kesimpulannya lah, semua jenis latihan berasaskan pergerakan fizikal akan menurunkan berat badan. Sama ada kita berlari, lompat tali, berenang, naik bukit, berbasikal, semua akan menurunkan berat badan. Tetapi kita bergantung kepada pemakanan kita ataupun amalan kehidupan kita harian. Okey, ia bergantung pada intensiti yang kita tetapkan untuk setiap kita punya latihan. Kemudian jika kita berrajin, maka usaha kita akan berhasil walaupun tahap kesukarannya rendah. Kemudian yang terakhir, yang penting adalah sentiasa bersenam dan pemakanan yang seimbang perlu dijadikan amalan. Baik, ini adalah contoh cadangan intervensi yang seterusnya. Saya akan mungkin mengurangkan jurang hadiran ujian segak pada yang sebelum-sebelum ni. Okey, mencecah 100 lah. Okey. Baik. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Rizal bin Muhammad, Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Seri Omar. Pengalaman mengajar pendidikan jasmani dan kesihatan selama 18 tahun. Pada petang ini, saya akan membentangkan intervensi amalan baik yang bertajuk Intervensi Ujian Segak terhadap Murid Obesiti SMK Datuk Seri Omar menerusi kaedah brisk walk ataupun berjalan laju. Sebagai pengenalannya, ujian segak adalah standard kecergasan fizikal kebangsaan, iaitu menilai kecergasan murid bermula dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 menerusi 6 pengukuran bateri ujian segak. Data menunjukkan sebilangan murid dari SMK Datuk Seri Omar mengalami masalah obesiti dan pencapaian rendah dalam komponen ujian segak pada penggal 1 tahun 2025. Bagi menangani isu ini,
satu intervensi berbentuk kaedah brisk walk ataupun berjalan laju dilaksanakan untuk meningkatkan kecergasan aerobik, mengurangkan berat badan dan memperbaiki keputusan segak murid. Objektif intervensi untuk pelajar obes meningkatkan tahap kecergasan kardiorespiratory murid dan pengukuran obesiti dan membantu mengurangkan berat badan murid secara sihat dan konsisten. Isu utama untuk pelajar obes. 1. Murid obesiti menghadapi kesukaran dalam aktiviti segak seperti ujian naik turun bangku, ringkuk tubi separa, tekan tubi dan jangkauan melunjung. Yang kedua, faktor utama yang diperolehi adalah berat badan berlebihan, stamina menurun dan kurang bermotivasi. Dan yang ketiga, kaedah latihan berintensiti tinggi kurang sesuai kerana resiko kecederaan dan keletihan kepada murid obes. Cabaran yang dihadapi oleh murid obes ada 5. Pertama, motivasi dan sikap murid itu sendiri. Yang kedua, pengaruh persekitaran dan rakan sebaya. Yang ketiga, kekangan masa dan jadual persekolahan. Yang keempat, pemantauan dan konsisten. Dan yang kelima, faktor psikologi dan kesihatan. Data murid dan juga data kajian yang didapati. 1. Jumlah keseluruhan murid yang terlibat dengan intervensi kaedah brisk walk ataupun berjalan pantas, iaitu murid lelaki 15 orang daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 diperolehi. Berat badan murid 100 kg ke atas diambil sebagai responden kajian ini. Memfokuskan kepada murid yang pergerakan pasif, iaitu kurang cergas fizikal. Dan data kajian yang diambil menerusi keputusan ujian segak pada penggal pertama 2025. Data kedua, keseluruhan murid obesiti ini menunjukkan kesukaran dalam melaksanakan ujian segak, iaitu 1. Naik turun bangku, yang kedua ringkuk separa, yang ketiga tekan tubi, yang keempat jangkauan melunjuk. Idea dan pelaksanaan amalan baik intervensi ini menerusi brisk walk. Tempoh yang diambil 8 minggu bersamaan 2 bulan. Kekerapan iaitu 3 kali seminggu selang sehari. Durasi masa 30 hingga 45 minit setiap sesi program. Intensity 60% sehingga 70% kadar denyutan nadi maksimum pelajar yang diambil. Dan lokasi yang dilakukan adalah di padang sekolah ataupun trek jalan sekitar sekolah. Pemantauan brisk walk yang diambil. Catatan berat badan dan BMI mingguan diambil. Kedua, rekod jarak dan masa brisk walk juga diambil. Ketiga, ujian pra dan pasca segak untuk menilai peningkatan murid. Keberkesanan ujian brisk walk ini. 1. Peningkatan stamina dan daya tahan kardiovaskular meningkat. Kedua, penurunan indeks berat badan BMI atau pengawalan berat badan dapat dikawal. Ketiga, pencapaian lebih baik dalam ujian segak. Peningkatan skor naik turun bangku serta tekan tubi dan ringkuk separa dilihat. Murid lebih bermotivasi untuk bersenam secara konsisten. Seterusnya, impak pelaksanaan brisk walk. 1. Aspek fizikal dan kesihatan murid diperolehi. Kedua, aspek psikologi dan emosi murid. Ketiga, aspek sosial murid. Keempat, aspek akademik dan disiplin murid. Dan yang terakhir, impak jangka masa panjang murid. Dari dapatan brisk walk yang dilakukan selama 2 bulan, didapati 10 daripada 15 orang murid berjaya menurunkan ukuran berat badan ke tahap bawah paras 95 kg bersamaan 66.6%. Kesimpulannya, intervensi kaedah brisk walk ataupun jalan pantas ini merupakan kaedah latihan yang mudah, selamat dan sesuai bagi murid obesiti di SMK Datuk Seri Omar. Dengan pelaksanaan berjadual, pemantauan rapi serta sokongan guru dan ibu bapa, murid obesiti dijangka akan menunjukkan peningkatan yang cukup ketara dalam pencapaian ujian segak serta kesihatan keseluruhan amnya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Cikgu Nik Muhammad Syahidan bin Muhammad Zain, boleh panggil Cikgu Nik. Saya daripada SMK Seri Pantai. Saya selama setahun bertugas di Seri Pantai sebagai penolong Ketua Panitia PJPK. Pada hari ini saya akan membentangkan amalan baik intervensi segak di PPD Kota Star dengan tajuk saya naik turun bangku. Pengenalan dia, latar belakang sekolah. SMK Seri Pantai terletak di Kuala Kedah. Pada tahun 2024, enrollment pelajar seramai 640 orang pelajar. Pencapaian segak pada tahun 2024 bagi pelajar lelaki tingkatan 3 secara keseluruhannya pada tahap cergas. Objektif, saya mengenal pasti dan melaksanakan intervensi terhadap 10 orang pelajar yang tidak mencapai tahap kecemerlangan dalam ujian naik turun bangku semasa aktiviti segak. Objektif yang kedua, menghasilkan pencapaian pelajar dari tahap kurang baik kepada tahap cemerlang dalam ujian naik turun bangku. Isu, nyatakan isu yang dialami di sekolah. Pelajar tidak mencapai tahap baik atau cemerlang dalam ujian naik turun bangku semasa melakukan ujian segak. Nyatakan mengapa isu ini penting untuk ditangani di sekolah anda. Isu perlu diselesaikan untuk memastikan dan menjamin kualiti sistem jantung dan daya tahan kardiovaskular pelajar bersedia melaksanakan aktiviti fizikal dan aktiviti harian dengan efisien. Cabaran, antara cabaran yang saya hadapi di sekolah iaitu kekangan keuangan, kekangan masa, kekurangan pemantauan, kekurangan maklumat dan ilmu, tiada kesedaran. Data murid kajian, 10 orang pelajar telah dipilih untuk mengikuti program ini. Pelajar terdiri daripada 10 orang lelaki dari tingkatan 3. Ini adalah data murid dan data kajian. Rekod capaian murid dalam segak pada bulan April 2024. Kalau rata-rata kita tengok 10 pelajar di sini, 9 orang berada di tahap 2 dan 1 orang berada di tahap 1. Itulah murid-murid yang saya ambil untuk membuat intervensi ini. Idea dan pelaksanaan amalan baik intervensi. Huraikan idea untuk melaksanakan intervensi bagi mengatasi isu. Pelaksanaan program berlangsung selama 6 bulan pada tahun 2024, merangkumi pelbagai kaedah seperti aktiviti yang saya senaraikan di bawah. Yang pertama, aktiviti fizikal, larian lasak, obstacle. Yang ni saya buat 3 kali seminggu berselang hari. Dan 1 kali larian berintensiti tinggi selama 30 minit, 5 obstacle. 2 kali larian berintensiti rendah selama 20 minit dan juga sama juga 5 obstacle. Obstacle ni adalah halangan-halangan yang saya sediakan untuk pelajar murid melakukan aktiviti tersebut selama 30 minit. Contohnya seperti panjat tembok, merangkak, larian zigzag dan macam-macam lagi. Kita boleh masukkan dalam larian obstacle ni untuk dijadikan sebagai satu halangan. Obstacle tersedia tembok tinggi setinggi 5 kaki yang ada di sekolah saya gunakan kelebihan yang ada untuk saya melakukan aktiviti ini. Dan halangan tinggi setinggi 2 kaki, pagar herda, box pelbagai ketinggian dan juga padang crawling. Motivasi, saranan dan nasihat guru sukan dan pakar psikologi sukan. Pada tahun lepas ada jemputan daripada luar untuk memberi motivasi tentang pemakanan dan juga obesiti lah. Dan juga pelaksanaan program berlangsung selama 6 bulan merangkumi pelbagai kaedah seperti pemakanan, pemantauan pemakanan harian sesuai dengan diet dan aktiviti harian. Kita sediakan catatan buku log. Nanti kita akan tunjuk dekat
lampiran. Okey. Rutin harian berjalan kaki ke sekolah, beriadah lewat petang dan juga melakukan kerja rumah dengan kerap. Okey, seperti menyapu, mengemas. Okey. Okey, keberkesanan dia. Ya, objektif yang diharapkan tercapai. Okey, keberkesanan tahap. Okey, ini adalah data-data yang keberkesanan yang saya keluarkan. Okey, daripada tahap 2 ada murid yang melonjak ke tahap 4, ada melonjak ke tahap 6. Okey, so terpulang kepada motivasi murid itulah untuk melakukan aktiviti yang telah saya sediakan. Okey, ini adalah keberkesanan skor. Okey, skor dia ni kita ambil dengan ukuran nadi, naik turun bangku selama 3 minit. Pada bulan April kita akan ambil untuk first time, untuk pertama kali, dan kita ambil juga pada segak bulan Oktober untuk kita tahu kecergasan dia meningkat ke tak meningkat. Seramai 10 orang ni semua meningkat. Okey, keberkesanan ya, objektif tercapai. Okey, impak data keputusan meningkat, kesihatan diri cergas dan bentuk fizikal lebih menarik. Pelajar lebih yakin dengan diri sendiri. Okey, maksudnya baju pun daripada saiz SL ada yang turun ke saiz L. Okey, so nampak perubahan pada fizikal pelajar tersebut. Kesimpulannya, secara keseluruhannya saya berpuas hati dengan program intervensi yang telah dilaksanakan kerana pada penilaian akhir data menunjukkan peningkatan yang lebih baik serta mencapai objektif yang diharapkan. Ia juga membina keyakinan dan kesedaran kepada pelajar tentang pentingnya meningkatkan daya tahan kardiovaskular dan menjaga sistem jantung. Okay, kesimpulan lagi, meningkatkan tahap pencapaian jangkauan melunjur bagi kesimpulan dan cadangan. Ini adalah cadangan intervensi selanjutnya. Okey, meningkatkan tahap pencapaian jangkauan melunjur bagi pelajar normal dari tahap kurang cergas, iaitu tahap 1 atau 2 kepada tahap lebih baik atau cemerlang ke tahap 3, 4 ataupun 5. Okay, ini adalah lampiran yang saya sediakan. Segak pertama dan juga segak kedua, ada perubahan data di situ. Maksudnya pelajar makin cergas. Okay, ini adalah lampiran contoh buku log pemakanan dan aktiviti yang direkodkan selepas menjalankan aktiviti di rumah lah. Okay, di luar pemantauan saya. Dan ini juga adalah contoh-contoh masa hari kejadian segak, semasa data pertama diambil. Okay, dan ini adalah contoh-contoh aktiviti yang disediakan. Okay, so aktiviti-aktiviti ni dia akan pelajar akan ulang selama 30 minit tanpa henti. Itu saja daripada saya. Terima kasih.